Celeng lah kanai lu. Tali jaspir, radiator, nggak normal le. Dok, tolong ambil kunci 50, bawa kemari. Kunci nyerang dongkrak deh, Bi. Dok, kemari. Iko namanya dongkrak, dak kunci koro. Lah, Dongkrak juga. iko nan dongkrak. Kena dongkrak lempar. Kalau angkat sini boleh, bawa kunci 50. Cari kunci, cari surat tanya 50 situ. Kau tali radiator lah putih ya. Itu kunci, Bok. Iya kunci. Hei. Nang kau ndak ada rancak bini dalam berantin tu. Anak banyak loh. Jajuk dan. Nengku, Mak. Iko kuku Jawi ko. Iko kunci 21 ko merek ya. Kunci 21 ko kuku Jawi. Ambil balik cari kunci 50. Nah, kuah tali radiator dan Nabi ya. Kunci tali radiator kunci 50. Kalau implasitor kunci 40. Nah, kalau awak manjahit tali aki itu kunci 23. Nah, itu dia. Pakai seko lu. Ambil nak buat dah. Nak buat pakak lo nak. Cari ya mak seorang. Bawa saudara. Ini nak tahu mah kunci mau boleh dah. Nah. Lah bajanggui, lah bauban, lah 20 tahun dia bekerja. Kunci 50 aja tak tentu loh. Ba ada yang cara majai lah, ha? Yun nanda kamu dia nak jaleh. Iku untuk tali stolapitor. Lah tali radiator gua. Dia cari lah mak sebuah mana mau boleh kan? Itu makanya. Lah. Kalau awak kerja bengke itu disiplin, disimaan anak nambo kakok ti hari calian. Nah. Memutabawi ambo calian ambo ba memutabawi itu. Memutamur ambo caro maulid, ha? Maulir ambo calian ba caro maulir. Memongka masin ambo siko calian ba caro bongka masin. Nah, magi oli ambo konda. Ambo kerja bentuk kejaya beranak. Malah kamu ngerti. Tanya ke orang kadai itu lah. Tanya ke orang kadai itu lah mana kunci 50 aja. Bang kurang kadai lah tanyaan. Ya bos sebenarnya ndak lo tahu mana kunci 50 dah. Tak tolonglah orang kadai dah ya. Biasa mau minta tolong juga orang kadai itu biasanya. Bala. Lah tak antuk di walau bang nang kunci mau boleh. Malah orang bengke ke. Pencuri putih kau mana? Kosong lompong. Antu tangan dan gua. Aduh orang kiranya. Kecil aku nak aduh orang tadi. Sorry pak. Wah apa? Ke pak kamu nanya onda pak. Oh. Ni. Yang mana ya? Itu pak. Oh itu. God. Mari. Waduh pelanggan awak. Nah, tolong rapiin nunda tu mari. Buat mari. Ya, bawa mari motor tu. Nah. Pencet mari. Alah, Red. Tekan tu. Ini bah motor gua. Iko pak awak kau melo onda aku rencana pak lampu lah pecah deh pak kan. Tolong pecah santai pak tunjukan. Cik pak ya, kita berhasil kan. Itu pak itu pula bengkok pak. Oh, setengah kau boleh kau. Boleh Kau. Nah, tu malai. Lampu pecah. Oh, lampu kaca. Lah ada. Aja lah cari lampu ku dapat aku pak keadaannya begini.
Oh iya. Kau pernah udah diganti. Ganti, Pak. Lah cahaya warna tu. Dia kau tempat aku bengkel kau lengkap. Lengkap, Pak. Ah, lah lengkap. Kaca spion, Pak. Jadi aku harus diganti kau. Dan kau beli sih kau ya. Aku kak oleh kau injak lah patah lah. Sampai ganti oli radiator lah kaneng. Kau lah harus bongkar mesin. Bongkar mesin. Harus bongkar mesin. Bawa kok bongkar mesin lo? Ya, ketika berjalan ni duit mesinnya. Nak, ketika di bawah. Kadang dia kadang matinya jalan tadi. Anjir jalan tu. Berarti Bye-bye. kan rancak mesin depak tu. Babayu. Nah, Oh, babayu. jadi kalau membawa motor sedang rusak, babayu. Jadi bara kira-kira harga sado, Pak. Oh, ragonya. Ya kalau lampu itu 120 lah. Nah, kalau stang radiator sama tepi oli itu 632. Nah, beko di bannya kan botak itu tambah lagi stangnya. Itu 1.200.000. 1.200.000. Itu totalnya ke sado 1.200.000 itu cek-cek. Ah, itu cek-cek ya. Itu seluruh totalnya 8 balik juta. Enggak kula biasa. Beko lah. Ndak nabangin, Mak. Beko lah. Boleh nemangin tu. Kapan, Mak? Ya orang sedang beretongnya menyasak loh. Sampai rumah tadi? Ya. Sampai dia harga tu. Ya rago tu. Banyak lah kau balik orang bengkelnya, ndaklah meyan awak dah. Banyak lah orang bengkel kau awak orang dah pilih nambah ganti oli sini. Kau awak 1,5 juta belanja. Banyak lah kau balik. Pitih sebanyak ekor. 1,5 juta pitih. Orang pilih paling 35.000, 2.000. Kemakai cari ya bengkel. Harga standar. Mak, boleh orang baju sepeda dulu ah. Perempaliannya menambahnya. Padahal kok nyiyon dia ramen kiri apa dah nyuri. Dua kok elok ndak elok sepeda agen pitih 200 upah panek san. Cak paisan lah. Nyiyon nak dah. Hai, Biasa nak payah ya. Kau dulu kadang ah. Jadi itulah kira bayangannya. Jadi bila di kerajaan apa kan? Awak nanya saya di Pak. Oh nanya selalu. Iya nanya saya di Pak. Misi Pak, Assalamualaikum. Itu ni kecem Pak. Nang kacik tu banyak buat pitih tadi. Baru nak dari tadi bekerja. Dia ni kecem kan mak tadi. Ni manginlah. Ya nak baik. Kini akhir sabut lalapi kedua. Itu mangku dah kecem, pilih pelanggan dia. Mana kunci 80? Kunci 3 balik. Kunci 2. Kunci ampek. God, nama kunci 80 God. Kunci je leh. Jak patang nak membahas kunci. Ya dia tak tantu. Biarin tanya kadang dah. Dah, enggak dua dia. Nama mana kunci kau dalam kunci 80 lah. Pandai-pandai mepis dah lai. Ngajok na orang nyoa. Dari sini lai. Tiap hari nanya kunci je lah buka bengkel dah lai. Ya kan tak katakan dua ke dah. Kunci nak mau tanya ni. Nak kau buka bengkel lah. Kunci 100 nama lah kuah. Mak, Ah, pajak kecil tak nipu ah. yo dok. Servis dok, servis. Banyak kepeng tu dah. Dah. Si lu. Ya keciapan tak ketibu balik lah itu. Di patang tu rencana datang. Menganti pelek semua ban, Pak. Oh, di bengkel apa kau lengkap ke sana? Pelet, ban, busi radiator segala macam. Tali-tali jantung tu lengkap dia tu Pak. Kesado tu lengkap dia Pak ya. Bongkar mesin ya. Kok nak tambah ragi bagai atau berkurangi ragi atau campaan bantu gak dua bisa. Bisa ya. Nan ndak kau bengkepin. Nah.
Itulah untuk masuk nak datang ko atau kini. Kalau kayak itu balik kamu ganti bantu balik. Lah patang lah sudah di bengkel lain, Pak. Kayak siapa kok lega? Itu bah kini rencana. Kau menambah angin sana, Pak. Kau patang wak kamu nganti, Pak, nak Pak ya no dah. Balam sawu. Mana siapa? Nambangin apa? Dok, campak aja lah sepeda dok.